Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni bilik sewa lelaki. Saya prefer lelaki yang WhatsApp saya. Jangan call lah, memang saya tak angkat. Kalau perempuan atau pihak ketiga yang kontak saya, jadi susah. Sebab kalau bukan penyewa sendiri yang hubungi saya, nanti dia tak puas hati bila datang bilik. Better penyewa lelaki tu sendiri yang WhatsApp saya. Bilik ada pelbagai, ada yang ada rumah, ada yang luar rumah. Biasa dalam rumah ni kecil dan murah, starting 1.5 sehingga 195. Yang luar rumah besar dan mahal sikit, mula daripada 240 sehingga 300. Bilik air semua di luar bilik kecuali beberapa bilik besar. Bilik secara defaultnya kosong, melainkan bilik yang penyewa lama tinggalkan tilam bantal kipas. So tengoklah dulu bilik. Kenapa kosong? Sebab saya tak ambil deposit, melainkan deposit kunci RM50. Itu saja. Kalau saya sediakan barang-barang perabot dan kena bayar deposit sebulan. So better you sendiri bawa barang you pun dapat masuk murah, saya pun tak risau hilang barang. Saya prefer penyewa sendiri datang tengok daripada share gambar. Sebab dalam gambar feel dia lain berbanding you datang tengok sendiri. Persekitaran dan jarak perjalanan, ada orang bila tengok gambar, oh okey. Tapi bila datang kata jauh lah, itulah, inilah. So better datang terus. Kedudukan bilik ni strategik sebab berada di tengah-tengah antara nak ke Port Klang, Kapar, Setia Alam, Batu Belah dan Bukit Tinggi ikut Third Bridge. Kejap lagi saya tunjukkan map. Kalau dah tengok map ni, daripada Bukit Raja ke Khidmat Selesa tu, Jalan Tamizi tu, atau dekat bilik tu, lebih kurang dalam 11 minit. Okay. Okay, ni pula kalau daripada Port. Cerita Tunku Anwar Rahimah, lebih kurang dalam 20 minit. Ni kalau kita daripada Shah Alam atau daripada Kelang menuju ke Tanjung Harapan atau North Port atau Port Klang. Kita ikut jalan highway Selat Kelang. Okay. Kita akan jumpa sekolah agama dekat sini. Dan jalan terus je. Sebelah kiri ada sekolah agama. Jalan terus je. Okay, terus saja. Terus lagi. Terus lagi. Okay, terus. Terus lagi. Terus lagi. Terus lagi. Sorry, slow sikit. Terus lagi. Okay, dia dekat dah dengan North Port, dengan Pulau Indah, First Port, semua tu lah. Dia kalau nak ke hospital apa semua, kita ikut jalan belakang. Belakang ni ada Third Bridge. So ikut jalan belakang ni ke hospital, ke Bukit Tinggi semua lah. Ya. Okay. Lagi. Okay, kat sini operasi ni ada AS 5 ke 2, saya ingat ni. Okay.
Terus ni ada simpang masuk ke sini, masuk ke kiri. Nampak? Ada simpang masuk ke kiri. Simpang masuk ke kiri ni dia tulis Jalan Tarmizi ni kat sini. Ada tulis Hikmat Selesa Sdn Bhd. Lebih lah. Terus lagi ni Jalan Haji Tarmizi. Terus lagi terus lagi. Ni nampak macam jauh sebenarnya, tapi sebenarnya dekat je. Tak sampai 5 minit pun. Sebab video, nak loading video ni lambat. Nak loading apa ni, map ni lambat. Internet slow. Dekat je sebenarnya. Dekat je daripada jalan utama tu. Tak jauh pun. Okay, terus je. Terus lagi. Okay, sebelah kiri ni Hikmat Selesa ni. Dia nak masuk Hikmat Selesa dah. Terus lagi. Lagi. Okay, ni Hikmat Selesa sebelah kiri ni. Hikmat Selesa Sdn Bhd. Ini yang saya guna sebagai landmark lah. Kalau senang nak cari, guna Google Map, masukkan Hikmat Selesa Sdn Bhd, jumpalah. Ok, ni di depan lagi sikit. Depan lagi sikit. Depan lagi sikit lagi. Depan lagi sikit. Ok, kita akan jumpa simpang ni. Simpang ni macam simpang 3, tapi sebenarnya simpang 4. Jangan masuk kiri, jangan masuk kanan. Terus je masuk lorong depan tu, lorong 6267E. Macam tak boleh nak terus ni. Ok, boleh. Dah tak boleh. Sampai sini je last. Ada depan sikit lagi tu. Depan sikit tu sebelah kiri. Telefon saya lah nanti, ataupun WhatsApp saya, nanti saya bagi tahu kedudukan yang betul lah. Ok.